Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakir bin Saiful Rizwan. Saya daripada Open University Malaysia Shah Alam Learning Center. Dan nombor matrik saya 99092165489001. Dan tujuan saya untuk merekod video ini adalah untuk melengkapkan assignment khidmat masyarakat yang saya akan melakukan projek untuk melakukan khidmat masyarakat kepada warga sekolah lah, iaitu projek Base Learning SK Taman C 2025. Okey, untuk hari pertama kita akan melatih budak. Jadi saya akan bekerjasama dengan rakan sekerja saya, iaitu Hai, nama saya Atika binti Ramli. Saya cikgu dekat SK Taman C. So kalian bekerjasama lah dalam video melatih budak ni. Okay. 1, 2, 3, 4, 5 vegetables. Carrot, finger, where are you? Here I am, how do you do? Peas, finger, where are you? Here I am, how do you do? Pumpkin finger, where are you? Here I am, how do you do? Corn finger, where are you? Here I am, how do you do? Okey, kita berada di hari kedua. Kalau ikut perancangan saya, kita akan buat prop untuk persembahan PPKI untuk projek Base Learning PGL Sekolah SK Taman C. Dan yang kedua, ada ustaz minta tolong saya untuk tanpa bina untuk persiapan dewan lah, tapi saya akan sentuh sikit je yang tu, sebab keutamaan saya kepada persembahan untuk murid-murid PPKI. So untuk hari kedua saya minta maaf. Tadi yang video pertama kita adalah Cikgu Nadia, tapi dia tak nak bersuara, dia tak nak perkenalkan diri, just kita guna untuk time lapse. Dan yang video kedua tu ustaz pun sama. Okay. Jadi hari ini hari ketiga, iaitu hari kemuncak bagi program Base Learning SK Taman C. Dan kalau ikut perancangan, pada pagi kita akan buat persediaan ataupun persiapan murid program pendidikan khas untuk persembahan daripada segi prop, kostum, pakaian dan lain-lain lah. Dan yang kedua, kita akan split kepada menyusun tempat murid-murid sebelum mereka buat persembahan. Dan Cikgu Atika dan Cikgu Fatih akan guide, dan saya akan menyusun murid dan juga merekod video murid-murid tersebut. Jadi hari ini kita dengan Cikgu Atika
Jadi saya akan interview Cikgu Atika. Jadi Cikgu Atika, macam mana perasaan Cikgu Atika Selepas PBL kan? sebelum tu apa tugas Cikgu Atika masa PBL? Masa sebelum tu saya hanya latih budak lah, latih budak untuk persembahan. Ambil acaan tu terlibat hanya untuk persembahan sahaja. Lepas tu AJK biasa tu untuk jaga budak je lah. Apa pasal lepas tu perasaan lepas tu pendapat Cikgu Atika. Pada pendapat saya, kalau buat program PBL ni untuk sekolah memang baguslah sebab pelibatan dia 100% kepada murid. Cikgu hanya bagi pengajaran dan pelibatan tu 100% kepada murid. Semua program yang kita buat untuk PBL berpusatkan murid. So yang buat persembahan, yang jadi pengacara majlis, yang handle program, yang jawab soalan semua murid. Cikgu hanya mengajar sahaja apa yang perlu mereka buat dan mereka laksanakan sendiri secara perkumpulan lah, kalau kelas by kelas. Okey, terima kasih Kak. Jadi Kak Fatia, dalam project based learning untuk pemakanan sihat yang kita dah buat itu, apa tugas Kakak masa hari majlis tersebut? Tugas akak sebagai menjaga disiplin murid lah. Setakat itu je lah. Dan pantau-pantau hasil kerja murid. Lepas tu apa perasaan dan pandangan Akak mengenai project based learning mengenai pemakanan sihat? Daripada program tersebut, dapatlah kita untuk daripada segi kemenjadian murid dia sangat berbaloi lah. Tapi untuk dari segi mungkin ada beberapa yang perlu dibuat penambahbaikan dari segi tugasan guru dan benda-benda yang projek yang dibuat oleh murid. Baik, terima kasih Kak Fatia. Jadi itu sahaja video daripada saya. Sekian, terima kasih. Semoga jumpa lagi.